Pernah tak kita rasa kita dalam satu masalah yang sangat teruk, kita rasa macam seakan kita dalam gua yang gelap, yang tak ada jalan keluar dan kita stuck dalam gua tu. Kita rasa macam tu, pernah tak? Kadang-kadang kita rasa macam tu kan, dalam masalah hidup, masalah hutang, masalah keluarga, masalah gangguan daripada orang-orang lain, masalah kerja. Kita rasa macam dalam keadaan gua yang sangat gelap, yang kita tak nampak jalan keluar, kan? Ada satu hadis yang Nabi cerita exactly keadaan macam tu, dan apa keadaan yang, apa cara yang orang-orang ni buat untuk keluar daripada gua yang gelap tu. Dalam satu hadis yang sahih riwayat daripada Muslim, uh, uh, hadis ni Nabi cerita, saya tak baca hadis, saya tak baca matan dia penuh lah, dan saya tak baca hadis dia penuh sebab dia agak panjang hadis tu. So Nabi ceritakan, ini hadis sahih riwayat Muslim, daripada Muhammad bin Isa al-Musaibi, daripada Ibnu Iyad Abu Damrah, daripada Musa bin Uqbah, daripada Nafi', daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang sahih riwayat Muslim. Nabi cerita ada satu keadaan tu yang mana tiga orang lelaki yang terperangkap dalam gua. So dia hujan turun dengan lebat dan mereka nak selamat daripada hujan pun lebat sangat pun satu musibah. Dia lari, dia masuk dalam gua untuk selamat daripada hujan lebat tu. Dan jadi cerita, batu besar turun sebab hujan tu, tutup pintu gua tu. So gua yang gelap, dia tak ada lampu, tak ada makanan, tak ada pakaian yang lain, baju basah, pintu gua tertutup rapat. So mereka buntu, tak ada jalan keluar yang lain, batu yang besar yang tak boleh nak angkat, kan? Kita gelap, tak nampak, tak tahu apa nak buat, buntu, tak ada jalan keluar pun dihalang oleh batu yang besar yang kita tak mampu nak gerakkan. So apa nak buat? Dan Nabi ajar mereka buat satu kaedah doa yang sangat powerful, iaitu dengan kita bertawassul dengan amalan kita. So daripada tiga orang tu, yang pertama kata, apa kata kita berdoa kepada Allah, kita ingat apa amalan baik yang kita pernah buat. Ini nama dia bertawassul dengan amalan kita. So salah seorang daripada dia kata, dia ceritakan dia ada dua ibu bapa yang sudah berusia. So dia kerja sebagai seorang gembala. Dia bawa kambing dia, dan biasa dia pegah susu, dia bagi pada kedua ibu bapa dulu, baru dia bagi pada keluarga yang lain. Satu hari tu dia pergi gembala, kambing dia bawa pergi jauh daripada biasa. So bila dia balik sampai rumah, ibu bapa dia dah tidur. So dia pun pegah susu, dia tunggu nak bagi ibu bapa dia minum susu, tapi ibu bapa dia tak bangun. Dia tak kacau ibu bapa dia tidur. Anak dia sendiri menangis kelaparan. Dia kata dia tak bagi, dia biar anak dia menangis kelaparan. Sampai esok pagi, ibu bapa dia bangun, dia bagi susu pada ibu bapa dulu, baru dia bagi pada anak dan keluarga dia. Dan dia kata kepada Allah, ya Allah, sekiranya engkau mengira perbuatan aku ini untuk mencapai redha-Mu, maka bantulah kami. Dan Allah bukakan sedikit, batu tu bergerak sedikit. Dan yang kedua, dia cerita dia ada seorang sepupu wanita yang sangat cantik, yang dia sangat cinta pada wanita itu, dan dia nak sangat pada perempuan tu, kan? Dan perempuan tu ada masalah kewangan. Perempuan tu minta bantuan daripada dia, dan dia kata kalau nak bantuan kena bersama dengan dia. So, dia boleh bagi duit, dia usaha dapat duit yang besar, 100 dinar. Dan dalam perempuan tu dalam keadaan sangat terdesak, dia bersetuju. Tapi ketika mereka hendak melakukan zina, perempuan tu berkata kepada dia, ittaqillah, takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, kan? So ingatlah so dia bagi peringatan lah. So bila dia dengar perkataan ittaqillah tu, dia berhenti daripada buat dosa zina itu, dan dia mengadu kepada Allah, ya Allah, aku sangat cinta pada perempuan ini. Sekiranya kau kira perbuatan aku untuk memberhentikan perbuatan dosa itu satu amalan untuk mencapai redha-Mu, maka bukalah pintu ini bagi kami. Allah gerakkan sedikit lagi. Dan yang ketiga ni, dia cerita dia ada ambil upah orang. Dia ada orang, dia buat kerja untuk dia nak bagi upah, tapi sebelum bagi upah, orang tu dah keluar. Dan bila orang tu telah keluar, orang tu hilang. So lama dia pun daripada upah yang patut bagi pada orang tu, dia beli haiwan lain apa semua. Dan selepas beberapa lama, selepas bertahun, orang tu datang balik. Bila orang tu datang balik, baru minta balik. Dan bila dia minta balik, dia bagi semua, kan? Daripada hasil-hasil yang dapat, yang lembu-lembu yang telah haiwan-haiwan ternakan yang dapat daripada, semua dia bagi pada orang tu, tanpa satu pun ditinggalkan. Dan dia beritahu, kalau kau kira ini sebagai usaha aku untuk mencapai redha-Mu,
maka bantulah aku untuk keluar daripada gua ini. Dan Allah bukakan sampai mereka boleh bantu untuk keluar. Ini cara kita untuk kita berdoa bila kita sesak, bila kita terdesak, kita susah, kita doa, kita bertawassul dengan amalan kita. Apa-apa amalan baik yang kita pernah buat, RM1 kita masuk dalam tabung kita, ya Allah, aku ada RM1 ni saja, tapi dengan RM1 ini aku nak capai redha-Mu, ya Allah. Bantulah aku dengan RM1 yang aku masukkan, RM1 ini sahaja yang aku mampu. Bantulah aku, tunjukkan aku jalan keluar daripada masalah yang sedang aku hadapi ini. Ya Allah, aku pernah buat baik dengan ibu bapaku. Ya Allah, aku masak makanan untuk keluargaku. Ya Allah, aku bantu keluargaku untuk berbuka puasa. Ya Allah, aku pergi kerja untuk keluargaku. Ya Allah, aku naik motor meredah hujan untuk cari duit untuk keluargaku. Ya Allah, dengan usaha aku ini, sekiranya kau kira untuk mencapai redha-Mu, maka bantulah aku untuk keluar daripada musibah ini, untuk keluar daripada masalah yang aku hadapi sekarang ini. Satu cara doa yang sangat-sangat powerful. Kita recollect balik apa-apa amalan baik yang kita pernah buat. Kita bertawassul dengan amalan yang kita buat, sebab untuk capai redha Allah. Ini satu kaedah satu kaedah doa yang kita boleh buat yang sangat-sangat powerful. Semoga semua yang mendengar, semua yang melihat ini, Allah tunjukkan jalan keluar daripada semua masalah yang kita ada. Semoga Allah berikan limpahan rezeki daripada sumber yang kita pun tidak sangka-sangka, insya-Allah. Semoga Allah permudahkan.